Suara Rania dah. Itulah. No, it's not Rania. It's not Sophie. It's Hazarina. Hazarina in matured way. Yang ketumbuh halkom tadi. Rina. Rina harap suara ni akan hilang dengan segera. Cuba korang bagi ayat supaya Rina boleh macam Allah supaya pegang. What does it mean? What does it mean? Allah supaya pegang. Okay, cuba bayangkan ni Walid. Walid. Dewi. Walid nak Dewi boleh? Dewi. Walid nak Dewi boleh ke tak? Masuk bilik Walid Dewi. Dewi masuk bilik balik. Sekarang bapak handsome weh. Kalau ni suara Walid, Dewi confirm on. Tapi suara ni lagi comel. Tak nak, Rina tak suka suara ni. Rina nak suara Rina yang comel. Kenapa suara macam cincin? Cincin? Salah awak ni. Cincin ke ayah cincin? Suara macam kanda. Aku marah. Kadang-kadang aku marah. Kadang-kadang macam tu. Kalau Harry? Mana dah? Tak boleh. Kalau nak pasal Harry tak boleh. Sebab Harry suara dia tak ada halkum. Nyaring. Suara dia nyaring. Mana? Suara macam Nobita lah. Korang ni biar betul. Doraemon. Saya nak telefon saya Doraemon. Korang cepat lah. Doraemon. Pintu pembesar. Rina, cepatlah bagi Aisyah telefon dia. Cepatlah Rina. Okey, 700 mata. Dengar sini. 700 mata memandang. Rina tengah tunggu 800 pula. Cepatlah Rina. Ni sampai nak 100k mata memandang. Siapalah Rina ni. Daripada mengharap. Nampak tak betapa effortnya nak cari rezeki. Mabel, sumpah annoying. Korang sumpah sorry tau. 800 mata memandang. Rina nak cakap something. Rina nak cakap. Cakap je boleh tak? Cepatlah. Sabarlah dia. 800 900 mata memandang ni. Hele, cakap je tunggu satu. Dengar. Okey, korang dengar. Cepatlah Rina. Pulang ke telefon saya ni. Dah 1k mata memandang. Cepat. Kau tak bagi tahu siap? 2k mata memandang. Ya! Okey, tak. Korang rasa korang boleh tengok tak konten Rina sekarang lepas Rina end live ni, korang pergi serbu konten Rina. Korang rasa korang boleh tak buat? Pinky promise. Woi, kenapa drop? Mana pergi 3 orang lagi? Korang belum, Rina tak post lagi konten tu. Rina tak post lagi. Sabar. You guys promise dengan Rina? Pejam mata, bayangkan muka Rina dan konten Rina. Ni, sabar dulu. Sabar dulu. Rina tak cakap apa-apa lagi. Bye-bye.